Ada tengok berita tak hari ini? Saya terkejut sangat baca berita jawapan PMX di Parlimen bahawa 70 hingga 80% kos beliau keluar negara, banyak-banyak negara sangat tu, ditanggung oleh syarikat swasta. Ini bukan pembangkang tuduh tau. Ini PMX mengaku dalam Parlimen. Inilah masalah dia. Ini masalah dia bila gerakan itu lebih faham bahasa Malaysia daripada si untit ni. Syarikat swasta menanggung perbelanjaannya. Ini dia tak faham. Gerakan faham. MIC faham. Aku pun tak faham lah untit ni. Amir sini aku explain kat engkau. Maksud syarikat swasta menanggung kosnya sebanyak 70%. Kan? Apa maksudnya? Maksudnya syarikat swasta yang ingin mengikuti legasi daripada kerajaan ke negara luar, negara-negara baju untuk menarik pelabur ke syarikat-syarikat mereka, mereka harus menanggung perbelanjaan staf mereka sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan nya itu. Nya itu stand untuk syarikat tersebut. Sebab tu ada baki 25 ke 30% itu. Itu adalah kos perbelanjaan kerajaan terhadap Perdana Menteri dan juga kaki tangan yang mengikut serta dalam legasi ini. Apa yang susah sangat nak faham ni untit? Allahu Akbar. Hai. Lepas tu cakap confident pula tu. Aduh. Hai. Ini membuktikan kerajaan Madani ini berjimat cermat. Memastikan duit rakyat yang dikutip itu, cukai-cukai itu digunakan di tempat yang betul. Bukan menanggung orang kaya, syarikat besar yang ingin mencari pelaburan. Mereka syarikat besar, nak cari pelaburan, kenalah keluarkan modal sendiri. Tidak bolehlah menompang untung dari kerajaan semata-mata. Faham? Aduh. Sebab itu kerajaan Madani ini membuat keputusan yang baru. Mereka kena menanggung diri mereka sendiri untuk mendapatkan pelaburan luar. PMX hanya hadir bersama untuk memudah cara, untuk meyakinkan pelabur-pelabur, syarikat-syarikat gergasi global di luar sana, untuk yakin dengan syarikat kita di Malaysia ini. Membantu syarikat-syarikat Malaysia ini, korporat-korporat Malaysia ini, untuk memudahkan mereka mendapat pelaburan dari luar atau mendapat melabur di luar negara. Di negara-negara maju, di setiap negara yang mereka hadir. Faham tak? Aduh, aku pun tak faham lah macam mana diorang ni bahasa Malaysia. Kalau tak faham kat lagi, aku tak tahulah untit ni. Apa nak jadilah dengan puak-puak pembangkang ni. Belajarlah memahami bahasa Malaysia, bahasa sendiri tu. MCA faham, MCC faham, gerakan faham. Engkau tak faham. Aduh.